ciri-ciri seorang perempuan biasanya suara nyaring, tidak lasak, bersifat empati dan feminin. Okey, ciri-ciri seorang lelaki pula biasanya suara garau, lasak, suka dipengaruhi dan maskulin. Okey, seterusnya kita tengok orientasi seksual. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama yang normal lah, yang biasa, iaitu heteroseksual, iaitu tarikan romantik dan seksual terhadap pasangan yang berlainan jantina. Yang lelaki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan lelaki. Okey, yang kedua ialah biseksual, iaitu tarikan romantik dan seksual terhadap kedua-dua jantina. Individu tu sama ada lelaki atau perempuan, dia tertarik kepada dua jenis jantina. Kepada lelaki pun dia tertarik, kepada perempuan pun dia tertarik. Okey, baik. Yang ketiga ialah homoseksual. Homoseksual ni ialah tarikan seksual kepada jenis jantina yang sama dengannya. Okey, contohnya gay. Gay ialah lelaki yang menyukai sesama lelaki. Okey, yang kedua lesbian. Lesbian ni ialah wanita yang menyukai sesama wanita. Okey, seterusnya kita lihat maksud identiti gender, iaitu cara seseorang menzahirkan personaliti diri seperti pemakaian, tingkah laku dan penampilan diri. Okey, peranan gender. Peranan gender merangkumi perwatakan, sikap, tingkah laku dan tanggungjawab yang diterima oleh sesebuah masyarakat bagi golongan lelaki dan perempuan. Proses sosialisasi. Setiap individu memahami bahawa peranan gender berubah mengikut peredaran masa. Peranan gender timbul apabila terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan yang menentukan bagaimana mereka harus berfikir, bertindak dan menunjukkan emosi. Proses sosialisasi telah mengubah tanggapan masyarakat umum. Sekarang semakin ramai wanita menceburi karier sebagai juruterbang, askar, polis. Kalau sebelum ini masyarakat menganggap pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai untuk lelaki. Okey, seterusnya tukang masak. Sekarang lelaki lebih berminat menjadi tukang masak dan sudah ramai pun tukang masak yang tersohor dalam kalangan lelaki. Sebelum ini tanggapan masyarakat tukang masak hanyalah sesuai untuk wanita. Seterusnya, stereotip gender. Stereotip gender merujuk kepada tanggapan atau persepsi yang ditetapkan tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, ras atau budaya secara umum. Ciri-ciri stereotip gender. Lelaki logical, agresif, berterus terang, kental dan berdikari. Manakala kalau perempuan pula sensitif, emosional, penyayang, lemah lembut dan senang dipengaruhi. Okey, diskriminasinya ialah dari segi pekerjaan, pendidikan, perjuangan dan hak-hak dalam keluarga. Cara-cara menangani cabaran stereotip dan diskriminasi. Yang pertama, saling menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, menghargai pendapat dan kebolehan masing-masing. Dan yang ketiga, memberi peluang yang sama rata terhadap kedua-dua gender. Okey, kepentingan menangani cabaran stereotip dan diskriminasi. Memberi peluang kepada golongan yang tertindas untuk lebih maju. Mewujudkan suasana yang harmoni
dan mewujudkan masyarakat yang prihatin. Kesaksamaan gender sangat penting. Masyarakat perlu mengikis stereotip berkaitan gender dalam minda mereka agar kehidupan yang lebih sempurna dapat diaplikasikan dalam negara. Kesaksamaan gender perlu dibudayakan untuk memastikan kewujudan generasi yang positif dan masyarakat yang progresif pada masa akan datang. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa ya, like, komen, share dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.